50%, 50%, 50%, 70%. Kak. Kak, mari sini kak. Apa? Kak, mari sini. Kak tengok ni kak, penghabisan ni stok ni kak. Kita buat 50% sampai 70%. Tak apa. Akak nak pergi sana lah. Kak, kejap. Mari. Apa? Tilam ni harga memang runtuh betul-betul kak. Tilam ni berkualiti tu. Dia bagi harga sampai 70% kak. Daripada 3,000 lebih jadi 999. Paling banyak orang beli kak. Untuk sofa-sofa dia tak memang premium lah. Cantik, lembut. Warna-warna dia pun macam-macam ada. Design dia pun nampak mewah. Harga jangan risau. Daripada 3,599 ni 2,199 dia turun. Itu belum potong 50% lagi tau. Yelah, nama pun Expo Perabot Kilang. Kita tengok meja-meja dia pula. Macam-macam ada. Yang ini paling murah 499. Semua meja-meja makan kat sini nampak mewah kan. Ini harga dia belum potong 50% lagi. Kenapa dia bagi diskaun macam ni punya banyak? Dia nak clearkan barang-barang ni cepat. Lepas tu dia nak masukkan barang-barang baru dia. Daripada ruang tamu, bilik tidur sampailah ke perabot-perabot dapur, semua ada. Expo Perabot Kilang 3 tingkat bang. Jom naik atas tengok. Naik tingkat atas ni lagi lawa-lawa barang dia. Siap dekor lagi. Sofa-sofa korang nak pilih color boleh pilih. Ni recliner, relax. Nak sofa yang pakai remote ni dia modern punya kak. Jiran sebelah jeling. Jangan risau, ansuran semua atas kedai, tak melibat mana-mana bank. Akak tengok itari sini penuh kak. Dah habis. Akan ambil apa tadi? Nak ambil sofa ni. Sofa lagi. Ada meja makan kat atas tu. Makan. Okey, boleh. Kalau orang tak masuk sini dia tak jatuh cinta punya kak. Akak memang dah jatuh cinta. Dengan kau pun akak dah jatuh cinta. Tapi kau bungkus ni semua dengan kau sekali Bungkus. Kalau orang tanya, ni Expo Perabot Kilang ni dekat mana? Ada dekat sini. Area Jalan Mata Kucing Melaka tu, depan tu nampak pejabat JKR, dia betul-betul dekat sini. Expo Perabot Kilang. Harga kilang siap ada diskaun lagi.